Welcome to Smekar TV SNK Kampung Laut. Bosannya. Hari-hari kena belajar, hari-hari kena sekolah, hari-hari cikgu membebel. Afiq, kenapa malas sangat kamu ni? Kalau cikgu ada kuasa, sudah lama cikgu hantar awak ke dunia 40 atau 50 tahun akan datang. Biar kamu rasa macam mana hidup orang malas macam kamu ni. Di mana aku? Mana cikgu? Mana kawan-kawan yang lain? Aku di mana ni? Betul lah apa cikgu Damian cakap, aku dah ada di zaman lain. Apa yang aku buat ni? Apa tu? Baik aku cepat. Encik dah bawa saya ke mana ni? Nanti kau akan tahu segalanya. Assalamualaikum. Wahai anak muda, usahlah tuan hamba takut. Tuan hamba sekarang berada di suatu dunia yang tiada sempadan masa, dan beta adalah Puteri Sadung, Ratu Pemerintah terkenal Kelantan pada abad ke-17. Waalaikumsalam. Nanti. Saya tak faham. Tadi saya keluar dari kelas, saya nampak dunia yang penuh kecanggihan, kereta terbang, penuh robot-robot. Tapi sekarang, kenapa saya di abad ke-17? Kenapa robot-robot tadi kejar saya? Bukankah tadi sudah beta khabarkan, tuan hamba sekarang berada di dunia tanpa sempadan masa. Sekarang, tuan hamba boleh lihat sendiri. Beta akan bawa kamu ke tahun 2070. Mari ikut beta. Di zaman ini, robot sudah berjaya menguasai manusia. Robot adalah penguasa dan manusia adalah hamba. Cuba lihat di sudut bangunan itu. Itulah tuan hamba pada zaman ini. Allah, kenapa manusia zaman ini diperlakukan seperti itu? Kenapa? Kerana tuan hamba dan generasi tuan hamba lah semua ini berlaku. Ingatkah tuan hamba, sewaktu tahun 2025 dahulu, tuan hamba dan segelintir remaja langsung tidak memikirkan masa hadapan bangsa dan negara kita. Semuanya mudah bagi tuan hamba. Tak perlu belajar, tak perlu menghormati sesama manusia. Malah tuan hamba abaikan juga perintah Allah. Kesannya, manusia hanya bergantung kepada robot. Semuanya robot yang selesaikan. Masa itu, manusia langsung tidak menggunakan otak. Semua serah kepada robot. Akhirnya, robot berjaya menguasai dunia, memanipulasikan manusia. Ya Allah, betul lah kata Cikgu Damia, generasi yang malas adalah perosak masa depan. Semua ini kerana silap saya. Saya betul-betul menyesal. Dunia perlukan manusia yang cergas, bijak dan berakhlak, bukannya pemalas dan lemah seperti saya. Semua ini kerana silap saya. Saya betul-betul menyesal. Kalau saya diberi peluang, saya akan ubah semuanya. Cikgu, saya tahu saya banyak sakitkan hati cikgu. Boleh cikgu berikan saya satu lagi peluang?